Beku. Hai, kita nak gunakan tijin untuk defrost. Beku. Gerahnya. Kita defrost dulu. Ni. T29. Untuk tekan menu. So, 1. Lima minit. Yo. Tu adjust suhu. Oh, dia sampai situ je. Boleh sambung. 10 minit. Dia masak sikit. Ni kita boleh pakai suhu yang besar lah untuk lembutkan dia. Tak pernah buat lagi. Baru nak belajar. Kan? Lembut elok dah bang. Daripada beku, defrost kan, lepas tu terus bakar je. Kita pakai roasted 200. Di bawah ni kita pakai untuk 5 minit. Kek cakap 15 minit 200 darjah Celsius. Try. Psycho. Bawang bunyi. Nak cantik, bila nak masak, kena cocok pakai jarum. Kan? Bila tengah masak ni, proses dia, air dia keluar. Dia tak pecah. Bulat elok, comel. Betul-betul keluar-keluar minyak ni. Cantik.